Hi sis. Jalan dengan skandal ke? Oh shit. Ni boyfriend I. Boyfriend? Buruknya apa dia pakai macam ni? Tanyalah dia sendiri. Selesa. Selesa. Dengan kasut macam tu, baju merah-merah, rambut pun merah-merah. Apa you rate punya boyfriend? Sik. Sebab dia ada rupa ke. Berduit pula. Cuba rate girlfriend you. 10. Girlfriend dah 10, you 6 je. Nak tak kalau kita make over boyfriend you? Boleh tak buat dia lagi handsome daripada ni? Boleh? Okay, jom. You tak malu ke keluar dengan boyfriend you pakai macam ni? Malu sikit lah. I kan dah bersiap. Lepas tu dia pakai macam ni. Macam nak pergi pasar. Korang punya relationship ni dari bila? Dari zaman sekolah 8 tahun. 8 tahun? You dengan lelaki pakai selekeh macam ni? Walaupun you berduit? Selesa. Siapa yang ngorak siapa? Dia orang dia. Betul. Oh, gatal lah. Yang perempuan gatal lah. Habis tu you buat apa je? Mula-mula tak layan lah. Lepas tu layan juga. You banyak skandal ke? Boleh. Oh my god. Baju macam ni pun ramai skandal Mesti. Girlfriend you dia red flag tak? Tak ada lah. Memang green flag teruk ah. You suka perempuan outfit yang macam mana? Simple-simple pun dah okey dah. Girlfriend you simple ke? Simple je. Ikhlas ke tak ni? Ikhlas. Friend suka outfit boyfriend yang macam mana? Ke style macam clean sikit. Smart lah. Okay, macam tu jom kita make over boyfriend you. Okay, boleh? Boleh. Boleh. Okay, jom. So, apa perasaan you lepas ada make over? So fresh lah. Rasa macam new me. Wah, bagi rate berapa untuk outfit sekarang? 9, 10 lah. Girlfriend bagi berapa rate? I rasa I bagi 10/10. Sebab ni memang I punya taste lah. Thank you sis Pilih.